Sekarang kita dah 70 tahun daripada merdeka, 1957. Our thinking is lebih kurang sama je lah. If I happen to have a bigger ambition and wish list untuk our society, untuk people in the next generation, I don't think it's my fault. YB dah jelaskan reflection dan pandangan YB tentang politik semua. Tapi daripada segi satu lagi kerangka yang lebih besar lah, selain daripada how we bring ourselves, what politics should be dalam mungkin kerangka yang lebih besar, governance ke apa ke. Yalah, it's like ini pun sama juga lah, orang selalu cakap dia ingat dia seorang je cerdik, dia ingat seorang je. Tu actually dia simple. You masuk satu bilik, katakanlah at work, you masuk satu bilik, you ada satu problem kan. Dah kalau Mamat tu seorang je yang ada pandangan, yang try to dissect dia berminat and ada inquisitiveness untuk resolve the problem, takkan kau nak maki dia. Yang orang lain yang masuk tu duduk diam, klip tak buat apa tu. I mean, itu sebenarnya my situation. Selalunya I have opinions about any problem. Kalau tidak, tak payah ada dalam politik. Kalau dalam politik ni duduk untuk membontoti Perdana Menteri ke untuk naik, tetapi tidak berminat and have no opinion sebab perkara-perkara masyarakat ni, then problem lah. So saya dalam politik kerana daripada dulu saya rasa we need a leap sebenarnya kan. Kita perlukan lonjakan. Kau tidak kesian kepada orang, especially yang generasi baru lah. And I always consider myself very lucky, whatever happens lepas ni ke apa, I've lived my life. I actually live a comfortable life. I have few success in life lah kan. Hidup pun kira cukup lah sampai aku bersara dan mati kan. But you cannot say the same thing about many people kan. Jadi kita perlukan leap dalam masyarakat dan negara itu supaya future generation will be much better than us kan. Masalah kita dalam masyarakat ni ialah selalunya orang tak suka fikir benda-benda yang bercita-cita besar, leap of faith ni, ataupun benda-benda rumit. Dia cerita macam buat padu lah, payah jawapan dia kan. Tapi I think kalau kita tengok lah kita punya nationhood lah as a society kan. Saya selalu, in fact I was talking to my wife kan, because this was last weekend because kita orang sekarang ni jadi history buff, we like to talk about history kan, for whatever reason kan. Actually officially lah British campur tangan di Malaysia, di Tanah Melayu ni tahun 1874 masa perjanjian Pangko kan, Sultan Abdullah masa tu 1874. Bila Malaysia merdeka? Tahun 1957. 74 ke 57 tu maksudnya 73 tahun. Jadi Malaysia merdeka selepas 73 tahun British secara rasmi campur tangan kan. So you bayangkan 1874 tu Tanah Melayu ni kan, sekolah pun tak ada. Kan, masa tu British dengan 100 orang askar je boleh masuk, boleh kawal semua. Maksudnya feudalnya kita tahun 1874 ni tak ada konsep-konsep nak mentadbir sendiri semua ni, pendidikan tak ada konsep itulah, kecuali mungkin pendidikan agama yang secara tidak formal lah, mungkin pondok sana pondok sini kan. 1874 by 1940s pun, lepas perang dunia kedua kan, maksudnya dalam tempoh saya ingat dalam tempoh 70 tahun ni. 70 tahun. Katakanlah 70 tahun maksudnya 44 lah. Yalah 1944 lah. 1944 kan. Dalam tempoh 70 tahun masyarakat kita punya leap of faith ni
daripada tak pergi sekolah, most people tak reti membaca, rumah pun tak ada semua kan, kegiatan ekonomi very primitive kan. By 1944 kita dah bercita-cita untuk mentadbir negara kita sendiri, merdeka, dah ada sistem pentadbiran, dah ada lawyer, dah ada semua. 70 tahun je. By 74 to 57, 83. Cuba kira balik. 83 lah. 83 years. 74 to 57 is 83 years. Kan? Susah betul dengan lo. 14. Betul. 83 years kan. Salah kira tadi. Dalam tempoh 83 tahun kita merdeka. Kan? Okay, to put things in context kan. Daripada 1957 sampai sekarang 2026, berapa tahun? 69. Tahun depan 70. The leap of faith yang masyarakat kita ada ni kan, daripada penjajahan Pangko in 1874 dalam 70 tahun is totally unrecognizable as a society. Dari segi cita-cita besar, dari segi complexity of society, dari segi world view masyarakat kita lah within 70 years. No. Sekarang kita dah 70 tahun daripada merdeka 1957. Our thinking is lebih kurang sama je tau. Daripada zaman 70s, 80s kita still bergaduh benda yang sama. Kalau yang perkauman tu still bergaduh benda yang sama lah. Kita masih lagi terkejar benda yang sama. Kita masih lagi bercakap benda yang sama dalam keadaan negara jiran kita macam Vietnam did the kind of leap of faith yang kita buat in that 70 years daripada perjanjian Pangko. That's my problem. That's why aku nyek-nyek. Then that's why I'm in politics, because I think kalau ini trajectory negara kita, kesian kat budak-budak nanti. Maksudnya in the last 70 years so kita tak jump forward, leap of faith kita ni tak boleh dibandingkan pun with the preceding 70 years sebelum itu. Daripada zaman British ke merdeka 1957. So I leave everyone with that question lah. Kalau orang kita berpuas hati dengan keadaan sekarang, then okay lah. Then you may be right lah. Hak kamu lah tak suka kat aku. But if I happen to have a bigger ambition and wish list untuk our society, untuk people in the next generation, I don't think it's my fault. Because katakanlah in that 70 years daripada 1874 perjanjian Pangko kan, kalau tak kerana orang-orang dulu macam Zakbar ke Pak Sako ke semualah, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, ada termasuk Tun Mahathir, to be fair, masa di zaman Jepun kan, kalau they didn't have that big and ridiculous ambition, we wouldn't be where we are today. Betul, masalah juga kan. So, most probably zaman 1920s, zaman Munshi Abdullah tulis cerita yang membuka minda semua ni kan, zaman Zakbar semua. I suppose banyak je orang kita yang kata, apa dah Zakbar ni nyek kan. I suppose I'm sure. Logik kan. I'm sure ada je orang, apalah dia ni kan, sebab dia rasa dia je betul. Adalah ayat tu. But usually is that kind of thinking yang always, I think it's not wrong to wish and dream for something much better for people after you. And I think that's if people join politics, that's I think one of a few noble privilege yang politics can offer. Noble privilege tu bukanlah harta, pangkat and so on lah. Kan, is to be able to envision something much bigger than yourself. Jadi and that remains a work in progress sampai sekarang kan. Selagilah kita rasa I think we are behind, we can do a lot better for these people, then I think we should.